Berarti dalam perang yang ada, yang kita lihat sekarang ni, walaupun naratif yang diatur pada awalnya adalah naratif memusnahkan Iran yang memiliki uranium boleh jadi senjata nuklear. Lindsey Graham kata, perang ni akan menguntungkan kita. Shah, tekan dekat soalan Shah. Kalau Shah ikut perang ni kan, takkanlah soalan yang ditanya. Nanti bila saya tanya, tuan-tuan akan ada satu persepsi. Saya tak nak jawab soalan, tapi saya ada satu persepsi nak cerdikkan tuan-tuan dalam bertanya soalan. Nanti tuan-tuan potong viral, orang akan kata, tak boleh tanya soalan langsung. Tuan-tuan dah tahu yang serang ni adalah Amerika. Yang bombing Iran adalah Amerika. Pembantaian ke atas Iran adalah Amerika. Mustahil Iran yang nak perang kan panjang. Kan logiknya tuan-tuan boleh faham, perang ni dah berjalan dengan banyak kali. Dan Amerika melaksanakan pembantaian ke atas dunia ni dah banyak kali. Saya baca data untuk tuan-tuan. Selepas Perang Dunia Kedua, Amerika terlibat dalam mempertahankan sekutu Eropah dan memberi respon kerana serangan Jepun ke atas Pearl Harbor. 1955, Amerika dah mula menjadi negara pembantai perang. Dia memulakan perang. 55-75 dia serang Vietnam. 2 juta orang mati. Kemudian tengok balik data. Wiki dia data, kemudian tengok data daripada United Nations. 1950-52 dia terlibat dalam perang Korea Utara. Dia terlibat. Kemudian dia bunuh 3 ke 4 juta orang dalam perang Korea 1950-1952. Kemudian tuan-tuan tengok bagaimana dia terlibat dalam perang ke atas Iraq, ke atas Afghanistan. 250,000 orang. Ke atas Iraq 400,000 orang. Semua perang ni Amerika yang mulakan. Dia mula dia jajah Iran sampai 8 tahun, dia tak larat maintain, dia lepaskan Iran. Dia jajah Afghanistan 20 tahun. Jadi perang ni panjang di Iran kena di Iraq dulu, Iraq kena perang tak? Amerika yang jajah dia. Perang ni panjang di Afghanistan. Rakyat Afghanistan berperang menentang Amerika. Kenapa? Kerana 20 tahun Amerika tinggal di sana. Jadi kalau kita ambil basic untuk faham, mana mungkinlah Iran nak perang ni panjang? Perang ni panjang kerana Amerika dan dasar-dasar dia daripada dulu. Dia serang, dia jajah. Kemudian dia conquer. Kemudian bila dah sekarang ni, macam contoh saya beritahu pada tuan-tuan, dia dapat Venezuela. Dan dia nak kawal minyak sekarang ni adalah dalam keadaan China tak dapat menguasai minyak dunia. Tengok data dia. Campur minyak Iran dengan minyak Venezuela, stok simpanan dunia adalah 31%. Campur je minyak Venezuela, minyak Iran. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, apa yang disebut oleh Lindsey Graham. Rajin baca, cari Lindsey Graham, US Senator. Apa kata Lindsey? Lindsey Graham, L-I-N-D-S-E-Y, Lindsey G-R-A-H-A-M. Lindsey Graham. Senator Republican Amerika, latest news. Nampak Lindsey Graham kata apa? Lindsey Graham kata, perang ni akan menguntungkan kita. Kalau kita menang perang ni, kita akan menguasai 31% minyak dunia. China akan terkapai-kapai. Kerana stok Iran dan stok yang ada pada Venezuela adalah stok minyak yang terbanyak dekat dunia. Tuan-tuan cari Republican. Lindsey Graham kan? Ya. Dia buat statement. Dia bagi statement tadi. 31% daripada minyak dunia ni menjadikan Amerika, dia kata pada rakyat Amerika, raihkan perang ni. Satu hari kita akan dapat duit bertan-tan. Raihkan perang. Lindsey Graham kata. A ton of money. Dia sebut dekat situ. Jadi waktu sekarang ni dia nak yakinkan rakyat Amerika dalam naratif. Sokong Trump dalam perang ni. Walaupun orang sedang bercerita perang ni menyebabkan berbilion-bilion duit dikeluarkan. Kata Lindsey Graham. Tapi jangan risau, kata Lindsey Graham. Satu hari kita akan dapat minyak ni dan kita akan kuasai pasaran minyak dunia dengan 31% stok simpanan minyak dunia, campur yang ada di Iran, campur yang ada di Venezuela. Akan dikuasai oleh mereka dan China akan lumpuh dalam perlumbaan. Yang mana walaupun China ada teknologi, walaupun China ada duit, tapi China akan menyelami apa yang dipanggil sebagai penggerak teknologi yang paling penting adalah minyak. Tuan-tuan tengok dekat Lindsey Graham. Saya rasa story penuh dia, Al Jazeera pun ada, story penuh dia Washington Post pun ada, story penuh dia dekat The Guardian pun ada. Tuan-tuan Google je, tuan-tuan boleh baca. Saya tak larat nak jawab betul ke US ada kejahatan senjata. Letih tuan-tuan. Saya dah rasa macam nak keluar pada stream dah. Jadi letih. Saya sedang duk ambil Q&A. Jadi tuan-tuan datang from nowhere kejahatan senjata. Macam mana duk bombing, bunuh mati hari-hari. Syah, saya pun terpaksa kick you keluar Syah. Saya rasa annoying ada you kat sini. Kick Syah keluar sekali. Miss Autopat, saya tak larat nak jawab. Hari-hari awak macam scam saya je. Apa itu beza doktrin, apa itu beza propaganda, apa itu beza agenda. Hari-hari saya kena jawab benda yang sama. Saya dah jadi macam kena scam dengan soalan yang meletihkan je. Kita hari-hari dah jawab. Saya heran. Sampai saya heran kenapa sekarang ni saya kena jawab soalan yang sama setiap hari. So saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham. Berarti dalam perang yang ada, yang kita lihat sekarang ni, walaupun naratif yang diatur pada awalnya adalah naratif memusnahkan Iran yang memiliki senjata, memiliki uranium boleh jadi senjata nuklear.
Kemudian ini naratif asal supaya Iran ni terlihat bahaya. Tapi sekarang naratif dipindah bila rakyat Amerika mula-mula kenapa kena musnahkan Iran. Balik kepada tata dunia di bawah doktrin lama Henry Kissinger, Susah Negara Amerika Yahudi pertama, mengatakan kalau ada saja mana-mana negara Islam itu menjadi kuat, dia akan mengulangi apa yang dipanggil sebagai Empire Abbasiyah 500 tahun dan Empire Osmaniyah. Dan ditulis doktrin situ Islam adalah agama Al-Quran dan Al-Quran ini mengajar pada jihad dan penjajahan. Jadi orang Islam adalah sebuah agama keganasan yang sanggup membunuh orang lain untuk mengembangkan agama dia untuk mendapat syurga kalau mereka mati jihad. Ini benda yang doktrin yang dah memang ada di Amerika daripada tahun 67, tahun 73. Doktrin ini adalah penyerapan yang di mana orang Israel masuk ke dalam media Amerika, beli media Amerika, kemudian Henry Kissinger menjadi susah negara dan doktrin ini ditanam ke seluruh dunia. Jadi doktrin awal ketika menyerang Iran, Iran ini adalah sebuah negara yang daripada tahun 79 telah menjadi ancaman kepada dunia kerana menubuhkan apa dipanggil sebagai unsur-unsur mengulangi apa yang dipanggil sebagai Empire Islam. Bila serang pula Iran, timbul pertanyaan daripada layer yang kedua di Amerika. Dipanggil first layer, kenapa perang ni perlu berlaku? Because Islam nak menubuhkan sebuah empire yang kemudian akan mengulangi kegemilangan Abbasiyah dan kegemilangan Osmaniyah. Sama seperti mana doktrin jangan benarkan Islam bangkit dalam buku tata dunia ni. Tapi kemudian rakyat yang mana tak peduli doktrin, dia tanya pula ekonomi. Ini yang kata Lindsey Graham, jangan risau. Sekarang ni kita buang duit, bom. Satu hari kita akan dapat minyak besar di dunia. Dengan menguasai minyak Iran dan menguasai minyak Venezuela. Walaupun jawapan tu bodoh dan tak semua rakyat Amerika akan mempercayainya. Tapi kita boleh faham. Ini adalah apa yang dipanggil sebagai naratif Amerika. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kemudian nanti bila perang lagi panjang lagi pula, perang ni jadi lagi panjang, dia akan menjadi beban kepada ekonomi Amerika. Maka apa yang boleh mereka buat? Apa yang boleh mereka buat? Mereka aktifkan siren mereka di Venezuela. Di mana Venezuela, para Perdana Menteri yang ada sekarang, Rodrigo Rodriguez akan ditekan untuk membenarkan syarikat-syarikat Amerika masuk untuk pam minyak Venezuela keluar dengan keuntungan diperoleh Amerika. Sebelum mereka yakin ataupun mereka tidak yakin sama ada mereka boleh menjajah Iran secara penuh ataupun tidak. Baik. Itu pandangan awam. Tapi bagi pandangan taktikal tentera, ini adalah untuk melumpuhkan satu-satunya kuasa Islam yang masih lagi menjadi ancaman pada Israel. Jadi kalau dia orang lumpuhkan Iran, dia tak dapat minyak pun tak apa. Tapi 20 tahun, 30 tahun Iran tak boleh bangun. Menjadikan Israel berada dalam zon selesa. Menghadap Mesir, sebuah negara yang tak mampu lagi memerangi dia kerana Mesir adalah sebuah negara miskin yang mengharapkan bantuan daripada UAE dan Arab Saudi. Pergi ke bahagian Syria, Syria negara maju di mana Ahmad Syaraq terpaksa menumpukan langkah untuk memulihkan ekonomi Syria setelah 14 tahun Syria berlaku perang saudara dan Syria tak boleh bangun. Kemudian Lebanon, sebuah negara lemah yang di mana ketenteraan dan juga dasar ekonomi Lebanon tak akan boleh pulih dan keluar daripada inflasi. Dengan jatuhnya Iran dan telah pun jatuhnya Iraq dan telah pun jatuhnya Libya, berarti dikeliling Israel itu tiada lagi zon yang boleh mewakili mana-mana entiti Islam sebagai ancaman kepada Israel. Jadi kita ada layer yang kita baca. Layer yang dipanggil sebagai propaganda untuk rakyat Amerika yang saya sebut tadi. Musnahkan Empire Islam kerana Islam adalah agama yang bahaya. Ini juga dibaca kepada negara-negara Eropah Barat. Kemudian layer yang kedua. Rakyat Amerika yang tak peduli agama tapi nakkan ekonomi. Jangan risau, spend duit, keluar bom, bunuh bombing Iran. Duit pakai habis, nanti kita boleh dapat minyak dia. Itu layer yang kedua. Bagi layer yang lebih konsisten adalah keuntungan kepada Israel. Iaitu layer di mana Israel akan kehilangan apa yang dipanggil ancaman satu-satunya yang tinggal. Sejak Israel dibina sebagai negara haram tahun 1948, ancaman datang daripada Mesir. Ancaman datang daripada Syria dan ancaman datang daripada Jordan. Kemudian semua ancaman ini dimusnahkan. Kemudian 1979 bila Republik Islam Iran Republik Islam Iran muncul, timbul ancaman baru. Ini menjadikan Iran sebuah kuasa ketenteraan yang baru. Food security saya fikir kata tak jadi perbincangan sekarang. Yang dibagi perbincangan sekarang, food security tak jadi perbincangan sekarang. Food security mungkin mencukupi. Cuma dia panggil cost ataupun inflasi. Saya jelaskan pada tuan-tuan untuk mudah tuan-tuan faham. Okey, gandum datang daripada India. Dan gandum datang daripada Rusia. Gandum ni naik kapal. Berarti kos minyak meningkat tinggi. Gandum akan sampai ke rumah tuan-tuan. Tapi dengan harga lebih mahal. Kerana gandum ketika berlayar pun kapal ini menggunakan bahan bakar minyak. Berarti harga gandum ni tak meningkat. Kos mengimport gandum adalah kerana minyak yang digunakan oleh kapal yang membawa gandum ke pelabuhan. Gandum ni sampailah ke pelabuhan. Dibawa oleh lori untuk sampai di kilang-kilang yang akan diagihkan dalam bentuk packing dan akan dihantar. Gandum daripada pelabuhan nak sampai ke kilang. Dia naik kenderaan. Harga minyak naik. Maka harga gandum akan naik. Gandum ni dipacking oleh kilang-kilang pula, dihantar ke pusat-pusat penjualan. Pusat-pusat penjualan ni, perjalanan dia juga memakan harga minyak. Berarti harga minyak naik, semua barang akan naik.
Itu saya jelaskan. Walaupun minyak yang ada di pam, kerajaan selamatkan daripada naik dengan meningkatkan kad subsidi. Tapi dia tak boleh subsidi minyak yang datang daripada kapal-kapal dagang yang membawa bahan-bahan makanan yang lain. Ikan. Kos operasi menangkap ikan apabila minyak naik dalam perairan antarabangsa. Nelayan kita pakai ikan bukan daripada nelayan kita. Kita pakai ikan daripada nelayan antarabangsa. Kita import ikan kita kebanyakannya datang daripada Thailand. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ikan kita yang datang daripada pasaran tempatan tak boleh memenuhi kehendak 30% pun. Jadi bila kalau Thailand dia tak subsidikan minyak, kos minyak ni naik. Kita bawa juga ikan tuna dan segala ikan lain datang daripada pasaran antarabangsa termasuk daripada Taiwan. Berarti ikan ni dah lah nak tangkap ikan satu kos. Nak bekukan ikan, bahan bakar lagi. Ikan tu dibawa pula sampai ke negara kita menggunakan lori. Dan ini adalah semua kos. Berarti keterjaminan makanan tu ada. Cuma dia ada kadar inflasi di mana harga makanan akan mencanak naik kerana semua proses. Yang saya kata tadi, bot pergi tangkap ikan, kelang gandum, proses gandum, semua menggunakan bahan bakar. Gandum naik atas kapal, bawa belayar, kapal ni menggunakan bahan bakar. Berarti saya bagi tahu kata kadar yang kita bimbangkan sekarang bukan keterjaminan makanan, adalah inflasi. Di mana kocek kita menjadi semakin nipis kerana kita cuba mendapatkan barang yang sama tapi pada kos yang lebih tinggi. Buat kapal EV awak buatlah dulu pelan-pelan, latih buat di rumah pelan-pelan. Saya ada kawan saya nanti masuk, nama dia Zamri Torture. Pergi cari dekat page dia. Kawan saya buat kapal sekarang tapi pakai kertas. Awak pergi join dengan dia buat EV. Kapal EV ni charge pakai elektrik. Elektrik ni datang juga daripada minyak. EV ni datang daripada elektrik. Kau charge kat elektrik tu. Elektrik datang pada mana? Elektrik datang daripada jana kuasa yang digerakkan oleh minyak. Bahan bakar juga. Sebab tu orang-orang yang hidup dalam dunia moden faham. EV bukanlah langkah menghapuskan minyak. EV hanyalah satu teknologi saja mengurangkan pencemaran di jalan dan kemudian option kepada pengguna kenderaan untuk mendapatkan kenderaan. Tapi EV ni sendiri memerlukan elektrik. Elektrik ini dijana oleh pusat jana kuasa. Pusat jana kuasa menggerakkan jana kuasa dia dengan menggunakan enjin minyak. Saya jelaskanlah sebab orang kata untuk faham tentang perang ni. Dia akan sama macam kita alami waktu perang Rusia dan Ukraine. Bila perang Rusia dan Ukraine, Eropah paling terasa. Eropah paling terasa kerana Eropah bergantung pada Ukraine, gandum dan juga minyak daripada bunga matahari. Melilau Eropah kerana perang ni menjejaskan ekspor kerana Rusia menyerang tempat pengeluaran ekspor mereka itu Odessa, sebuah pelabuhan dekat Laut Hitam, Baltik. Rusia bombing. Jadi jagung dan juga minyak bunga matahari tak boleh keluar. Menjadikan dunia mengalami masalah. Thailand ni pula menghasilkan makanan ayam. Tapi jagung tak semua datang daripada Thailand. Thailand beli jagung murah daripada Ukraine. Bila jagung daripada Ukraine tak boleh sampai dan harga jagung menjadi meningkat tinggi, benih makanan ayam tu menjadi mahal. Sebab tu harga ayam meningkat lepas perang Ukraine. Bukan kerana daging ayam, kerana makanan ayam tu meningkat. Kerana Thailand yang kemudiannya mengalami gangguan bekalan jagung. Kerana jagung ni dikeluarkan oleh Rusia dengan Ukraine, campuran daripada dua negara 33%. Bila dedak jagung ni jadi kurang, harga dedak tu mahal, dia naikkan harga ayam. Jadi rantaian ni tuan-tuan mesti faham. Ni asas ekonomi dia macam mana kemudiannya masalah perang ni akan sampai ke depan rumah kita. Dia bukan pelurunya tapi kesannya. Jadi kerajaan tak boleh subsidi. Kerajaan hanya boleh subsidi benda dalam kawalan. Di mana dia panggil ada generic politik dia. Kalau dia naikkan harga minyak, kita semua boleh marah. Tapi kemudiannya, sekiranya harga-harga barang yang lain, tepung naik. Macam mana? Sebab kerajaan kata logiknya, tepung ni ada dalam private sector. Dia naik daripada kapal pun kos harga minyak dah naik dah. Sebab kerajaan tak subsidikan minyak untuk kapal-kapal antarabangsa yang menggerakkan semua benda ni. Itu supaya tuan-tuan faham. Bahawa kita boleh kawal lah. Kita kata kerajaan boleh subsidikan harga minyak kita yang ada di kedai-kedai minyak. Minyak asas yang kita bubuh dalam kereta tu ya. Kerajaan boleh kawal kerana bimbang nak dekat pilihan raya kan. Kerajaan tak berani buat benda-benda yang menambahkan tidak popular. Dia boleh kawal lah minyak yang kita, tapi sebenarnya bukan itu saja. Minyak-minyak yang ada dalam industri yang akan ada tu akan meningkat. Minyak sawit bukan bahan bakar. Minyak sawit ni nama dia minyak tapi dia bukan petrol dan diesel sayang. Jadi minyak sawit ni jatuh di bawah kategori lain. Nanti kau kata jawab minyak urut pula. Minyak sawit dia berada dalam pasaran pengguna yang biasa lah. Cuma kos dia mungkin meningkat. Kerana minyak sawit kita ni kita proses dalam negara. Tak terasa. Tapi bagi negara-negara yang mengimport minyak sawit. India mengimport minyak sawit. Kalau kapal ni naik harga kerana bawa minyak sawit kita pergi ke India. Dan minyak sawit kita juga masuk ke Eropah. Berarti harga minyak sawit akan naik di India. Kerana bila saja kapal tu bergerak, dia dah tak pakai subsidi dah. Dan di India tak ada subsidi. Jadi minyak sawit naik bukan kerana kos pengeluaran minyak sawit. Tapi kerana kos pengangkutan daripada negara pengeluar minyak sawit.
Malaysia dan Indonesia bawa 96%, Thailand bekalkan 4% minyak sawit dunia. Jadi mana-mana benda yang ada tu, mana-mana negara yang mengimport minyak sawit, dia akan mengalami kenaikan harga. Macam ni lah tuan-tuan, ambil mudah. Selagi benda itu datang dalam rantaian makanan yang menggunakan pengangkutan, berarti kita akan ada kos bukan kerana gandum tu naik harga, pengangkutan membawa gandum. Bukan ikan tu naik harga, pengangkutan dalam membawa ikan sampai ke negara kita. Kelapa, kita ambil daripada Indonesia banyak kelapa sekarang kan. Harga kelapa akan naik kerana kos tongkang yang bawa minyak daripada Medan dan Sumatera yang datang hantar kelapa pada negara kita. Tuan-tuan kena faham benda tu. Berarti akhirnya, kita nak kata walaupun minyak di negara kita tidak dinaikkan, tak bererti rantaian makanan tu juga selamat, kerana rantaian makanan tak semuanya datang daripada domestik. Banyak rantaian makanan kita datang daripada luar.